sekarang ni saya nak ajukan soalan kepada Anja. Anja kan seorang usahawan social enterprise kan? So ketika banjir berlaku di Malaysia, terutama banjir besar lah macam di Selangor hari tu, tahun 2021, Anja ada pergi melawat dengan kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir ni? Kalau anything to do with macam bencana alam, memang kami tak terlibat. Sebab kami memang fokus kepada isu yang berkait rapat dengan kemiskinan had, terutama kalangan pelajar berusia 11 ke 17 tahun. Kita memang fokus pelajar sekolah sebab 2012 yang mana kita mendapati terdapatnya pelajar-pelajar perempuan berusia 11 ke 17 tahun di pedalaman, ini memang bukan setakat outskirt ni, memang dalam lah di rural ni kan, yang memang ketinggalan, ada evidence ketinggalan 5 ke 7 hari setiap bulan sebab tak mampu beri toilet wanita. Yang ni pun dimaklumkan oleh penjaga ataupun guru-guru ataupun yang memang kata funder. Kalau di pedalaman Sabah, yang sebab saya banyak pergi ke Sabah Sarawak kan, dia mubalik Kristian yang funder, macam menyediakan tempat tinggal, makanan dan yang basic, tapi tak termasuk dengan toilet wanita ni. Dari situ yang bagaimana kami tahu nak tackle tu lah. Tapi kalau berkaitan dengan bencana, kami tak terlibat. Lagi satu, produk kami adalah produk yang memerlukan dibasuh semula. Sangat tidak sesuai bagi mangsa-mangsa yang mengalami bencana. Sebab selain daripada yang berlaku di Selangor, kami juga memang dah 3-4 kali different pertubuhan yang menghubungi untuk mendapatkan sponsorship untuk mereka di Gaza, mereka di mangsa gempa bumi di Nepal, tapi memang tak sesuai sebab isu air. Jadi sejak itu memang kami tidak pernah terlibatlah secara langsung. Kalau nak kata yang tidak langsung tu, kalau ada kempen-kempen NGO lain yang berkaitan dan memerlukan bantuan, kami just beri dari segi sumber kewangan je, tapi tak terlibat secara langsung. Athena Empowers memang fokus kepada toilet wanita yang mesra alam, yang boleh diguna pakai kita ada 2 berkali-kali. jenis. Satu yang memang boleh dibasuh dan diguna semula, satu lagi yang biodegradable. Kita tak ada keluarkan toilet wanita yang pakai buang biasa. Yang maksudnya kalau biodegradable tu berbanding toilet wanita biasa yang mengambil masa 500 tahun untuk terurai, yang kita punya 6 ke 12 bulan je. Masih ada orang kata structure material tu memang untuk mesra alam. Okay. Jadi dia agak premium lah. Agak premium dan jangkaan untuk kepada golongan-golongan B40 tu agak terhad lah kepada mereka. Okay, kalau secara dasarnya bila tengok set aja yang kalau kami jual satu set tu dalam 200.5, memanglah agak melampau kan, macam T20 kayangannya harga. Tapi kalau dilihat balik, kalau kita lihat balik macam in average, Malaysian women spend 200-300 setahun untuk produk toilet wanita. Ikut brand dia, it could be 100 pun a year. Tapi ni kita ambil secara kasar. Dan toilet wanita yang kalau guna semula tu dalam anggaran 200 ke 200.5 memang cukup untuk satu kitaran. Bila dia kena period, tak kisahlah dia kena 10 hari ke 9 hari ke, dia memang cukup sebab kita akan educate cara penggunaan yang betul. Dan sebenarnya penggunaan yang lama 5 ke 7 tahun tu, bila kita lihat jangka panjang, dia memang ada penjimatan dalam RM1,000 sekiranya. Sebab kita bukan setakat lepas kita beri tu, kita monitor. Dari monitoring tu yang kita tahu, bukan saja mendapat penjimatan, tetapi dalam masa yang sama kita buat juga calculation the impact untuk alam sekitar, yang mana setiap 1,500 penerima yang menerima produk kami, yang kami monitor, kita dah reduce 467,000 disposable pad to the landfill. Bermakna dia ada secondary impact juga. Menarik Saya rasa saya pernah beli satu pad kain dari Anja. Masih elok lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Tak sesuai lah untuk saya bawa
pakai ke office. Sebab nak basuh kat mana, nak sidai kat Kalau mana. panty liner tu yang lebih bagus lah. Tetapi berbalik kepada B40 tu, bila kami turun ke perkampungan, sponsor apa semua, bila mereka kita dah educate betapa penjimatan tu, memang sehari dua lepas kami kembali daripada program-program, kami akan dihubungi oleh ibu bapa. Later anak saya terima. Tetapi bila kita lihat jangka panjang tu, dia nak beli untuk isteri, untuk anak yang lain. Dia akan spend sebulan tu mungkin beli satu set sebab dia nampak penjimatan jangka panjang. Terima kasih Anja. Okay, sekarang ni saya nak berbalik semula kepada Farahin. Tadi Farahin cerita pasal Endang yang berpuasa. So ini di Malaysia yang memilih untuk mengandung dari keluarkan duit setiap bulan untuk membeli tuala wanita. Dan jika ya, apa rasionalnya mereka berbuat demikian? Kerana lepas beranak pun mereka tetap perlukan tuala wanita yang banyak. Terutama masa nifas dan masa berpantang lah. Okay, kalau tanya adakah berlaku, ini daripada NGO Sanitary Bank kawan-kawan dalam NGO yang cakap tentang berlakunya isu begini, dan kebanyakannya berlaku di kawasan rural lah, pedalaman yang pilih untuk mengandung berbanding period. Sebabnya yang pertama, bila kita cakap pasal benda ni macam susahan kita nak hadam. Kenapa mereka buat keputusan macam tu? Tapi saya selalu tekankan yang kena ingat yang benda ni berawal daripada kemiskinan. Dan bila miskin, cara kita berfikir pun jadi terbantut. Cara kita buat keputusan pun mungkin lain sikit daripada orang yang lebih berkemampuan daripada kita. Jadi mereka memilih untuk mengandung ni pertama sebab mereka fikir 9 bulan tak perlu. Dia dah jimat kos selama 9 bulan. Mengandung lah. Jadi 9 bulan tu tak payah fikir dah pasal datang haid, tak payah fikir pasal beli tuala wanita, dan tak payah, kalaupun dia tak pakai tuala wanita, dia tak perlu fikir nak cari kain, tak perlu fikir nak basuh masa tu. Tak perlu fikir privacy semasa mengurus haid. Dan kita berbeza-beza kan. Ada yang ada pengalaman leceh sangat nak urus dia punya haid. Yang bocor, yang apa, yang perlu panjang, perlu pendek, bertukar-tukar, alas kain batik masa tidur lagi kan. Jadi mereka fikir satu, jimat keuangan 9 bulan. Yang kedua, tak perlu fikir leceh mengurus haid. Dan bila bersalin, itulah tempohnya. Kalau mungkin dalam masa nifas 60 hari, 40 hari kan minimum. Kalau tak silap saya. Jadi 40 hari tu je lah perlu nak settlekan masalah nifas tuala wanita, ataupun biasanya kebanyakan yang di pedalaman ni mereka ada alternatif kain untuk pakai lapik pada masa tu. Dan ini juga berlaku bila kita rasa dah jimat 9 bulan, bagaimana dengan kos menambah, kos mengurus anak selepas tu. Jadi ini yang kita risaukan. Bila kita berhadapan dengan kemiskinan haid, kita tak fikir jauh. Selepas ada anak tu pun kita tak fikir apa yang kita nak buat dengan anak kita. Misalnya anak ni dah beranak, boleh jadi ada setengah yang bagi pada orang. Macam di Sabah sendiri, pengalaman saya semasa belajar di Sabah, bila saya dengar cerita-cerita daripada pensyarah saya kan, lecturer saya, ada seorang lecturer saya ambil anak angkat. Saya tanya, kenapa, dari mana terima semua kan. Keluarga ni miskin, lepas beranak beri. Banyak berlaku begitu. Lepas beranak beri anak. Jadi tak payah fikir, mereka tak fikir pun apa jadi selepas tu. Mereka fikir jangka masa pendek. Yang pendek yang 9 bulan tu mereka fikir. Selepas tu nanti baru fikir. Jadi ini yang menyebabkan ada dalam kalangan ibu yang pilih untuk mengandung berbanding datang haid. So, adakah macam mereka ni tidaklah lepas dah habis satu pregnancy, dah habis berpantang, kemudian pregnant lagi? Tidaklah kan? Ada kemungkinan tu. Ada kemungkinan tu. Sebabnya miskin haid ni pun kita terhad akses kepada pendidikan. Jadi termasuk juga family planning, termasuk juga bagaimana mengurus selepas haid, nak jarakkan anak tu, nak ambil apa. Jadi itu pun kalau mereka kira kata miskin haid tegar, jadi akses kepada pendidikan itu pun terhad. Itulah boleh berlaku selepas tu pun mengandung lagi. Selepas tu pun mengandung lagi.
kalau ikut secara logiknya kita rasa ialah mudarat lah untuk perempuan tu sendiri kan, sebab badan dia yang lepas satu pregnancy kepada satu pregnancy kan. Tapi sebenarnya golongan macam ni lah yang patut kita tumpukan dan bagilah pendidikan yang sepatutnya kan, supaya hamil tu dapat dijarakkan kan. Dan ialah bukan setakat fikir 9 bulan tak payah ada period, tapi ialah mungkin senang bagi mereka untuk lepas beranak, bagi anak pada orang. Kemudian cycle tu akan sentiasa berulang juga kepada dia kan. Ataupun mereka rasa bila kanak-kanak tu dah besar, anak tu lah yang nanti perlu kerja untuk tampung balik keperluan keluarga. So, maknanya kemiskinan haid di Malaysia ni memang satu realiti bukan sekadar mitos Macam kita rasa alah tak mampu ke setakat nak beli RM3, RM4 je kan. Tapi untuk mereka itu adalah ialah duit. Dan duit tu better spend kepada benda-benda yang perlu untuk mereka. Penting.